ETS KL Central, JB Central mula operasi 12 Disember 2025, Kuala Lumpur, Kereta Api Tanah Melayu Berhad, KTMB, hari ini mengumumkan bahawa perkhidmatan tren elektrik, ETS, bagi laluan KL Central ke JB Central akan mula beroperasi secara rasmi pada 12 Disember 2025, sekaligus membuka lembaran baharu mobiliti rakyat di selatan tanah air. Menurut KTMB, laluan baharu itu akan menawarkan 4 perkhidmatan harian dengan tambang bermula daripada RM82 sehala. Jualan tiket akan dibuka mulai 9 Disember 2025, jam 12.30 tengah malam dan sah sehingga Mei 2026. Pembelian boleh dibuat melalui aplikasi KidStyle, laman web rasmi KTMB atau mesin kios KTMB di stesen terpilih. Bagi meraihkan pelancaran perkhidmatan berkenaan, KTMB turut menawarkan diskaun 30% bagi ETS sektor selatan bermula 12 Disember 2025 hingga 11 Januari 2026 menggunakan kod promosi JB Best. Tawaran ini terhad kepada 5,000 kod sahaja. Pelancaran laluan ini dijangka memudahkan pergerakan penumpang antara Lembah Kelang dan Johor Bahru, terutama bagi tujuan kerja, pelancongan dan urusan peribadi.